lawa kan, nak kemas-kemas. Masa nak balik jumpa Allah pun nak bersih-bersih dalam lawa tu. Kita kan umpamanya masa hidup kan, masa nak di pengantin kan bersolek. Habis hayat pun didandangkan, bukan kali didandang gitu ni kan. Kapas. Ni jangan dibuang tau. Ni jangan dibuang. Yang ni dah penting yang dibuang. Tak tepi, nanti mana jadi. Ni tak boleh, ni dia pulung tak tepi dulu. Kita ada kegunaan yang ni. Yang buat ni, satu belah tak nampak. Yang nampak sebelah saja sekarang. Nah, buat sana guna sana pula. Sepanjang-panjang tangan lah guna-gunanya lah. Tak cukup yang tak apa. Kain lain lah. Belum buat baju. Tak penting ni. Apa tak? Masa kita tiga orang, satu orang gunting baju. Habis dia duduk satu orang ni yang buatkan air, yang lepas baru kita dah gunting baju baru kita bentang ni. Cepat sikit kan. Kita pun dah silap ni, betulnya tu baju bawah tadi ni. Baju bawah. Tak ada orang ni. Baju bawah. Baju bawah terangkung tudung. Kapas. Kapas ke atas kan. Kalau nak senang buat Messi, kalau buat dia betul pula biasa pun tak tu. Kau tangan. Boleh lah. Berdasarkan gemuk. Tak, ini memang kain pendek. Tak apa, ni boleh buat kain ni boleh buat kain balut tau. Ni boleh buat kain balut. kain kuban. Kain kuban kalau mandi kan boleh buat kain balut ni. Memang kain balut panjang ni lah. Kain ni. Tidak boleh lagi nak gunakan kain banyak. Malu dah sihat. Tadi hantar anak adik kali ni. Cucu dia sini. Dia tadi guna terus tulang dua Ini kat ini semua ni tak. Dia satu empat saya tak nampak saya. Ini ya. Baju. Boleh. Boleh lah kali. Dia tu boleh ada tu tu. Yang sekarang paruh je paruh. Boleh. Okey.
pasal selalu kainnya betul-betul 13 meter. Jadi kita dah koyak kiri kanan sekali harum. Ni pasal kainnya sepotong separuh. Jadi kita dah koyak kiri kanan paling panjang. Wah, lekong ya? Nah, keluarkan dia tidak. Tak payah. Tak payah dah je. Balik. Sawat dia. Ya, baik, tajam ni. Yang baju senang aja. Macam kita ni ke. Yang lagi cuma tak berjari saja lah. Kita berjari je. Kena besar sikit lah kan. Kalau tak besar, dia tak boleh. Kalau tak besar, kita nak masuk tu payah kan. Kita pun dalam dia tak mandi kamu ya. Itulah. Tadi jangan mungkin lagi ni. Cuba tunggu juga. Ni nak gunakan jarum dengan benang. Ada tak ambil? Ambil tak boleh. Ambil tu dulu. Atas lagi, atas lagi. Bagi tangan dulu tu. Satu yang buat baju baju kena yang apa cucu kita demam. Dah. Tambah baru. Buatkan baju. Ni ketua kita orang. Kita dia membantu saja. Betul tak Maru? Tapi kalau selalu dia tak ada, mak kia seorang kadang-kadang. Dia harus biasa seorang. Tangan buat macam ni. Salah benar apa? Tak kisah je ke? Tak kalau apa-apa tak kisahlah. Jadi betul ke? Tangan buat tangan. Baju dah ada. Suruh baju tu. Baju. Leher dah gunting. Buat dengan MC. Tangan dulu potong. Nampak tak? Nanti kita tunggu. Dah tepuk dah. Ni
Buatkan macam telepon. Gait daripada sini kemari. Kaki kanan je ke apa. Tak payah. Tangan jahit tangan. Buat telepon yang biasa. Orang mati ni dia tak berjaya. Dia tak marah. Ambil tengah-tengah je. Kalau apa, kalau orang hidup ni, tak cantik awak jahit ni, dia tak marah. Tengah-tengah macam biasa je. Kalau buat biasa tengah. Ini besar panjang kain tadi. Ni kain dia tadi berapa meter? Kainnya boleh serai. Kain ni tak macam kain dia macam serai, potong lain-lain. Itu hang budak Ini budaknya ni. Ni budak ini. Korea tadi. Tangan dia ke belakang tu. Habis tu balik pula ada orang nak sewa rumah. Datang. Datang. Adik ada kat rumah datang. Lepas tu dia orang tak leher tu macam dia potong mungkin dah. Macam kan dia buat nak turun. Angkat dia tu dia nak tengok dah. Serang. Macam kita buat baju kurung kita biasa. Talinya tu, talinya semacam Ni, tali buat atas leher. tak macam dia potong. Potong kita taruh bawah. Tadi kan dah lipat dua dulu kan. Jadi ni kan dah leher bulat kan. Ni kan leher bulat tadi. Macam baju tinggal ambil sikit sini lah ni. Yang kat sini ni. Ni yang kat leher untuk ikat. Tu. Sampai ikat. Putuslah. Ikat kat leher. Ikat ni. Ini rumah siapa ni? Itu akan tu. Tanya kat mana rumah dia? Orang rajin sangat datang. Pergi klinik. Pergi klinik awak. Habis tu, ingatkan pagi dah buka. Rupanya pukul 9 doktor baru datang. Habis buka pintu dah baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tiap-tiap hari buka tingkap buka pintu bacalah. Kalau orang Aku berniaga, menyahut panggilanmu ya Allah kan. kalau orang berniaga buka kedai. Baca kedai. Kalau anaknya Kalau anak lambat-lambat nak jodoh, panggil bacalah lambai. buka pintu. Lambai jodoh. Kata cikgu saya lah. Awak ada jodoh. Siapa-siapa yang nak cari jodoh, kaji-kaji lah baca. Boleh orang jahit. Kalau ni kita kan dah sikit alhamdulillah. Buka panjang kecil. Tak putus. Sini. Kasih dia orang jahit. Dah boleh baca. Tiap-tiap hari buka pintu tingkap baca. Ni kan tahu tengah-tengah Lebih kan benangnya separuh. Nanti kena tarik monopol. Apa orang ni? Bagaimana boleh Bawah sikit sini. panjang tak cukup tu. Sini kena. Boleh lah. Kasar pun tak apa. Baiklah, aku tinggal sarung tangan kan lah. Tadi kan yang bagi yang kita tidak ni buat ni. Saya nampak tu bagi. Dia macam ni. Penting sikit penting. Mana penting? Tengok nak buat tangan baju. Sekarang kita buat ni, dulu masa kita belajar kat budak pertama dia buang. Habis ni ada saya pergi pula orang kata bagus. Tak payah buang. Masuk je. Ulung. Ulung. Dia macam baju kelawar. Patuh. Baju batu. Nanti kita buatkan nanti dia punya Tali.
Balik doktor. Demam. Kena berak-berak. Dia tak ada minum juga. Ya. Bagi pada oleh bagilah klien awak. Yang seorang lagi yang seorang. Ini makcik ini dia kata Lewat dua tu, lewat kuman dua. apa? Lewat dua. Kuman dua lagi. Ni tutup. Balik. Ha. Satu you buat satu je tak. Buat tunjuk je kepada orang lain macam mana cara buat sama tangan. Sama tangan untuk yang nak meluangkan ruang, meluang kan. Menyebuk tu namanya meluang. Tak payah, hanya ada baru pula ni kan. Jadi benda ni cukup kelihatan.